Okay, sekarang ni saya berada di makam Datuk Laksamana Nahkoda Pertama Negeri Perak. Datuk Laksamana Nahkoda Hitam. Ni semua kawasan perkuburan milik keluarga ni ya. Nahkoda Hitam, Laksamana Nahkoda Pertama ni. Dikatakan Datuk Laksamana Nahkoda ni adalah moyang ataupun datuk kepada Laksamana Muhammad Amin yang dibuang ke Pulau Seychelles bersama Sultan Abdullah dan Menteri Ngah Ibrahim dalam pembunuhan JW Bush. Ini semua kawasan ni ya, berhampiran Masjid Batak Rabit. Kalau nak ke Pulau Pangkor daripada Teluk Intan akan lalu lah tepi jalan ni. Kemungkinan besar makam Laksamana Nahkoda Hitam tu yang ini ya. Nisan dia besar. Ni kemungkinan isteri beliau. Ni kira dalam kompleks. Ni dalam kawasan kompleks pemakaman lama. Yang luar ni dia sedikit baru. Campur ada yang baru, ada yang makam lama yang berusia 100 dan 200 tahun lah. Ini semua dikatakan kawasan pemakaman untuk keluarga Laksamana. Kawasan ni dulu asalnya adalah tanah jajahan untuk Sultan Abdullah yang dibuang Pulau Seychelles atas pembunuhan JW Bush. Ini bahagian Perak Tengah tak silap. Dalam kawasan berpagar ni adalah tapak masjid ke surau lama yang dibakar oleh British lah. Tapak masjid lama. Dulu ada lagi kesan-kesan kayu yang terbakar, sekarang dah hilang. Tak tahu mungkin dia nak buang atau dibawa ke tempat lain. Bawah Kuala Alam. Dikatakan semua kawasan ni adalah makam untuk kawasan pemakaman untuk kerabat. Ini masjid baru. Tapi tak silap hampir 100 tahun atau 100 tahun lebih masjid ni. Usia masjid ni ya. Hampir 100 atau 100 tahun lebih. Agak baru sikit lah. Tahun 2009.
tak ada tulisan lah pada nisan-nisan ni. Dikatakanlah Semana ni berkhidmat pada Sultan Perak sekitar tahun 17 lebih lah, sebelum masuk tahun 18. Semua batu nisan ni tak ada tulisan apa-apa. Cepat best lah.